Ada satu benda baru di sebalik pokok pisang ni yang aku belajar. Tapi belajar sendiri lah. Orang cakap pokok pisang perlukan banyak air untuk hidup kan. So ini tempat air dia menyimpan air ya. Okay. Tapi tempat menyimpan air ni bahaya untuk pokok pisang ni sebab ada panggilan untuk haiwan-haiwan yang lain. Boleh menyebabkan pokok pisang ni rosak. Jadi tak boleh simpan. Kita kena buang dan proses batang pisang ni. Okay, supaya kita nampak isi dalam pelepah-pelepah yang kering. So maknanya benda ni nampak okey. Ramai orang biarkan juga kan. Aku pun tak tahu kat dulu. Tapi lepas buat analisa sendiri, puaslah menganalisa sendiri apa. Okey, punca dia sebenarnya macam ni. Pokok pisang nangka. Yang ni pokok pisang nangka yang aku tanam banyak tumbang. Apa pasal tumbang? So siasat punya siasat. Pokok ni macam penyakit lah. Berkulat. Punca kulat ni ada. Okey, jadi aku buat keputusan buang. Tak kisahlah orang nak kata apa. So ni aku punya eksperimen dan aku buang. Bila aku buang, ni baru first time aku tak nampak hasil dia lagi tau. Barulah kajian sendiri je. Tak betul tidak tak tahu. Alah, tak kisah, kita belasah je kat kebun kita, pokok kita. Kita belajar daripada kita punya kesilapan. Aku bukan seorang petani asalnya. Aku bukan dunia ni. Tengok. Bila kopik nampak banyak cendawan. Cendawan-cendawan ni lah. Nah ni, bertumpuk-tumpuk. Okey, dia boleh menyebabkan fungus lah, fungus. Pokok ni rosak lah. Ni bawah sebelah ni kita buka lah. Tengok. Kalau kita boleh zoom nampak sekejap. Ni. Ni pelepah ni, kesan yang dipotong-potong ni. Kita kena buang lah. Baru kita nampak tahap kesihatan pokok pisang ni. Ada orang dah pandai. Dia tengok daun dia dah pandai. Nampak ni. Okey ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lubang. Bakal menjadi lubang. Macam mana pokok ni nak besar?